Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Razin Zafran bin Zairil dari kelas 5 Ibnu Khaldun. Saya bersekolah di Sekolah Kebahasaan Paloh, Kuala Terengganu. Kod sekolah saya ialah TBA 3019. Hobi saya ialah membaca buku dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang angkasawan. Dalam video ini, saya berasa sangat teruja untuk berkongsi tentang sebuah novel yang telah saya baca. Novel ini bertajuk Tekad, hasil karya Syarida Syaridan dan diterbitkan oleh Associate Educational Distributors Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 49 halaman bercetak. Ayuh, mari kita sama-sama menghayati isi cerita novel Tekad ini. Novel ini mengisahkan tentang seorang remaja bernama Mat. Mat merupakan anak sulung berumur 15 tahun yang hidup dalam serba kekurangan. Dia tinggal bersama ibunya, Mak Leha, serta 2 orang adiknya. Mat ingin bekerja untuk membantu keluarganya, tetapi ibunya tidak bersetuju. Namun begitu, Mat tetap bekerja secara diam-diam sehingga menyebabkan dia tidak hadir ke sekolah. Suatu hari, Pakcik Guan datang ke rumah Mat. Setelah mengetahui Mat tidak ke sekolah, beliau menasihati Mat dan menawarkan pekerjaan di kebunnya. Mat boleh bekerja pada waktu pagi, bantu di kebun sayur pada waktu petang. Pakcik Guan sangat baik hati. Encik Rahim dan isterinya, Puan Rohani, turut bersimpati dengan nasib Mat. Mereka sering membantu Mat walaupun sibuk bekerja. Mat tetap berusaha untuk belajar. Namun, kadang-kala Mat terpaksa menolak ajakan rakan-rakannya, iaitu Amir dan Ah Chong, untuk mengulang kaji bersama. Bagi Mat, itulah peluang untuk dia mendapatkan wang untuk membantu keluarganya. Suatu hari, berlaku kejadian yang menyedihkan apabila ketah penduduk kampung dilaporkan hilang. Mat telah dituduh mencuri oleh orang kaya Hashim dan anaknya Harun. Mat berasa sangat sedih dan kecewa kerana dituduh tanpa bukti. Walaupun dia tidak bersalah, Mat amat sedih dengan tuduhan yang telah dilemparkan kepadanya. Amir cuba menceriakan suasana dengan mengalihkan topik perbualan mereka. Amir ingin melihat hasil kraf tangan yang telah dihasilkan oleh Mat. Mat menunjukkan hasil tangannya itu kepada Amir dan Ah Chong. Mat telah menghadiahkan hasil kejayaannya itu kepada Encik Rahim. Encik Rahim begitu tertarik dengan hasil kerja Mat. Mat berjanji akan membantu Mat menjual hasil kerja tangan Mat itu. Mat semakin tekun mencari rezeki untuk keluarganya. Walaupun sibuk, Mat tidak pernah melupa untuk mengolah kaji pelajaran. Dia sedar yang tidak lama lagi dia akan menduduki pedesaan. Mat juga sedar bahawa dialah yang akan menjadi contoh teladan kepada adik-adiknya. Suatu hari, ketika Mat ke ladang getah Pakcik Guan, Mat melihat wajah Pakcik Guan yang sangat sedih kerana getik milik Pakcik Guan telah dicuri. Mat berasa ingin tahu siapakah pencuri sebenarnya. Suatu malam, Mat mengajak Amir dan Ah Chong pergi ke kebun sayur. Setelah itu, mereka pergi ke kebun sayur milik Pakcik Guan. Ketika itu, Mat ternampak sebuah lori. Tetapi, bukan kepunyaan Pakcik Guan. Ah Chong merasa pelik dan dia berlari pulang memberitahu ayahnya. Pakcik Guan mengajak ahli rukun tetangga ke kebun sayurnya. Mereka mula mengepung kawasan kebun sayur. Kesemua pencuri itu berjaya ditangkap dan dibawa ke rumah Pakcik Lurah. Ketika membuka topeng pencuri itu, orang kaya Hashim sangat terkejut apabila mendapati anaknya Harun yang telah ditangkap. Orang kaya Hashim berasa malu kerana telah menuduh Mat dan meminta maaf atas kesilapannya. Mat berasa sangat lega apabila pencuri sebenar telah ditangkap. Suatu hari, Encik Rahim datang bersama isterinya. Dia memberi wang hasil jualan hasil kraf tangan Mat. Encik Rahim berjanji akan membantu Mat menjual hasil kraf tangannya. Mat berasa sangat gembira kerana hasil tekadnya selama ini untuk bantu keluarganya telah membuahkan hasil. Dia yakin rezeki ada di mana-mana saja kalau dia terus berusaha. Pengajaran daripada cerita ini, kita perlu mempunyai semangat juang yang tinggi jika ingin berjaya. Anggaplah sesuatu masalah itu sebagai cabaran dan pembakar semangat untuk kita terus berjaya dan janganlah cepat mengalah walau apa jua keadaan sekalipun. Ingin saya katakan, dalam cerita yang telah disampaikan oleh penulis ini sangat menarik dan mudah diikuti. Moga kita juga mampu menjadi seperti Mat yang sangat berjiwa kental dalam menjalani kehidupan sehariannya. Dia tidak pernah mengaku kalah walaupun dirinya menjadi masa tuduhan mencuri.
Sekian saja. Terima kasih.